Ikan tapah, ikan arwana saat dimasak bawang haramnya. Jadilah pemimpin yang bijaksana agar bawahan kagum terpesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Iman Husna binti Abdul Rahim dari SMA Tarbiyah Islamiah DFT 5003. Seorang pemimpin yang unggul bukan sekadar bijak mengatur langkah dan memberi arahan, malah menjadi obor yang menyinari perjalanan orang di bawah pimpinannya. Pemimpin yang berkualiti ibarat nakoda yang memimpin bahtera merentasi lautan kehidupan. Dengan adanya kompas kejujuran dan layar tanggungjawab, beliau membimbing anak-anak kapalnya menuju destinasi kejayaan. Murid sejahtera ialah murid yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari aspek intelek, rohani, sosial, emosi dan jasmani, selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Terdapat 5 ciri-ciri murid sejahtera. Yang pertama, berakhlak mulia dan beradab. Kedua, berfikiran positif serta mampu mengawal emosi. Yang ketiga, rajin belajar dan sentiasa berusaha menuntut ilmu. Keempat, mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Dan akhir sekali, sihat dari segi fizikal dan mental. Natijahnya, kepimpinan yang unggul mampu melahirkan murid yang sejahtera. Seterusnya dapat memberikan impak yang positif kepada sekolah. Yang pertama, dapat mewujudkan persekitaran yang harmoni dan positif. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi dari segi akademik dan kurikulum. Akhir sekali dapat mengukuhkan disiplin di sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.